dalam bilik fighter. Fighter tengah siap, ada Title Labu, ada Iqmal Amri, ada Kamilan, ada semua kat sini. Ada tak bawa mic masa ni. Apa pun ada Syah. Tu ada Aisyah. So kita tunggu dulu sekejap lagi tengok sebab ada kan dia dah bilik Sima tapi bilik Sima dekat dia penjuru merah. So kita orang penjuru biru. So dia asingkan ada fighter Anas. Nama dia Anas. Video YouTube. Orang nak gocor bukannya nak main snooker. Inilah cara untuk kenal. Untuk bagi relaxkan minda. So kepada adik-adik yang macam tak tenang pergi sekolah, pergi main snooker, okey? Ikut Abang Syah busy kita. So Bobon sekejap lagi kita straight ready untuk fight. Ready to fight. Let's go. Kepada Ijaz Zaki, apa ni, awak tinggal barang awak dekat sini je. Lagi awak naik atas stage tu dah lah ni tak ada. Jagalah nanti Ijaz. Oh, sombong aku. Tapi Izzat Zaki tolong tengok video ni. Untuk kali ni Izzat, tolong lah. Okay. Semua tengah tenang. Kita tengah tenang. Bila tengah tenang, malam ni pun tengah tenang. Title Labu tengah rapi dengan sebab dia akan fight lagi. Okay, so sekarang waktu interview. Ada Iqmal Amri, ada Han Hakim, Wafi dan Beja kita. So lagi kita akan sambung video ni. Kita tengah interview lah. So game tadi dah terasa dua-dua Malaysia menang. Mika, Wahyu apa semua. So sebenarnya kita tengah tunggu game untuk Shah Bizi sebenarnya. Game untuk Shah Bizi dengan melawan Sima. Sebab tu the best game in Fury sebenarnya sekarang. Apa-apa pun kita tunggu. Walau bermacam halangan aku tetap beradu. Di gelanggang Fury ini aku kan buktikan hasil usaha kerja keras yang ku hasilkan. Walau ada yang cakap ku ni tidak akan kemana-mana. Kan baru tahu rasa selama ini yang tak ku redam. Aku ni Tiger Labu, bangkit walaupun jatuh. Tetap kuat sebab panang Tiger di belakangku. Jam kiri atau kanan pasti hinggap dekat muka. Siap saja kau kan masuk di dalam Raja Wali di Tiger Labu berjuang sampai mati. Kan? Kejo. Tujuh. Itu beraktif. Ha? Jadi beraktif. Itu beraktif. Baik bu, ke bu. Yang bergegar tu dulu. Mari kita bekam lagi Dan. Selesai perlawanan.
Mak, kalau mu kena gitu mu berhenti main. Dengan waktu ataupun masa terbatas di Fury Championship Mu rasa berapa second? dengan masa terbatas 6 second. hanya 6 second. Aku kira dah. Oh ada. dua Tak berapa okey dah. Okey Arema tak berapa okey dah. The winner is... Come on guys, come on guys. Support sikit guys, bagi semangat. Winner, Kapitan Delta. Man. Oh, sebabkan Man datang lambat baru nak tanya. Best fight untuk hari ni lah. Tak Man datang lambat ada. Best fight lah yang mana? Tapi Man tengok semua ke? Awal tadi tengok lah. Tengok dah? Tadi baru juga. Sebab memang kebanyakan KO. Betul. Kebanyakan KO. Betul? Habis tadi sampai apa? 3 round. 3 round. Puas hati lah. Puas hati banyak dekat. Tengok lagi, kita tengok lagi. Tengok lagi. Tengok yang ni. Zak. So sekarang kita pertandingan di antara Izzat SS dengan Izzat Zaki guys. Dan seterusnya, Ini antara fight yang from the blue corner, Izzat Zaki. Oh yang baru ni. Dia bukan keceng aman. Tahu dah. Tak tengok ni. Bukan. Aku cek yang tak cago tu. Siapa dia? Polio. Nanti yo. Bye Rocky. Okey, jangan kasi jumpa dulu. Guys, ini adalah salah satu match yang sangat dinanti-nantikan bagi warga Malaysia dan Indonesia. Tapi sebelum tu, Redoh, ada kata-kata untuk peminat awak di Malaysia? The Honor Fury Mrs. Only Boy untuk memakaikan tali pinggang kemenangan Fury kepada untuk dua negara, Malaysia dan Indonesia. So kita doakan semoga suatu hari nanti ramai lagi fighter-fighter tak kira daripada Malaysia ataupun Indonesia mampu juga membawa gabungan dua negara ini. Membicarakan topik itu, guest seterusnya yang kita nak
bawa naik ke atas ring. Yes. Diorang ni pun antara family yang orang kata banyak. Apa Syah, you did your best. Ha? Nanti nak konten ni. Oh, terus. Tu konten nak makin depan ni. Bos depan. Mana depan ya lo? Oi. Yalah. Yalah. Apa Syah? You did your best ya. You did your best. So. Okey Mak. Oh sedih dah kita kalah Mak dah. Sedih Syah. Aduh ya Allah. Apa Syah? Gimana? Gimana? Mak. Merasa gapo kesalahan Syah dia? Merasa Syah, tak apa jadi gitu. aku rasa dia nervous. Dia nervous. Aku rasa dia nervous. And then bila nervous ni jadi macam dia nak mikir lah. Mak. Dia tadi tak boleh mikir lah. Tu sebab Cima terlalu power untuk Syah. Rasa Cima tu yalah, kita pun tahu yang Cima ni more to experience. Betul. Hey, Ya. Adam Nazri. Ayo bang. Apa kata? Gana ni. Abang rasa Cima lagi power daripada Syah kau kan? Rasa power tu more to Syah lah. Sebab Cima tu dia lebih dia ada experience dia. Betul. Dia lebih pengalaman. Betul, dia lebih banyak fight lagi daripada dia. Ya, betul. Dia mari dah. Ni kakak. So apa? So untuk Syah jangan merasa down pula disebabkan kekalahan mu ini. Betul. So tak apa satu-satu dah. Itu kamu awal kalah. Betul mak. Kalah Tak apa satu-satu. So insya-Allah lepas ni boleh main snooker pula. Mengambil tanda kekalahanmu ini membuatkan menjadi semangat. Yeah, jumpa Syah ni. Let's go. All the best. Syah. Cima kat sini. Ni kedai dia. Ramai ada kat sini. Ada Kita Boy, ada Putra. So dah habis lah untuk Fury kali ni. Kita dah habis lah semua. So tinggal nak balik je. So macam itulah, nak cakap apa-apa lah. Macam ni lah.